Assalamualaikum, Aku perasan satu benda tau. Setiap hari bila kita pegang duit, macam kita bayar kopi, kita bayar minyak, kita bagi duit tu dekat cashier kan. Yang peliknya, benda yang paling kerap kita pegang, kita sentuh dalam hidup kita tu, sebenarnya kan, benda tu lah yang kita langsung tak kenal. Aku sendiri pun sama je macam kau. Sampailah ada satu hari tu, tengah aku lepak sorang-sorang kan, aku nampaklah satu duit reteh dekat atas meja aku tu tengah berlipat, duit RM1. Aku tenung dia lama-lama. Bukan sebab duit tu banyak tapi sebab tiba-tiba aku ada satu rasa satu macam Aku dah pegang duit ni dah lama tapi aku tak pernah tahu cerita dia. Aku mulalah fikir kan, duit ni bukannya alat untuk kita bayar je Kalau nak tahu, dia ni lalu dekat semua tangan. Dia masuk masjid, dia masuk dekat dalam bank, masuk poket orang yang susah, masuk poket orang yang senang. Tapi kita ni, aku kan, layan kertas macam tu, kertas biasa je. Yang buat aku pelik, kenapa ada negara dia sanggup habis berjuta-juta untuk cetak sesuatu. Kalau benda tu ada makna, mungkin ke sebenarnya memang ada makna pun. Cuma kita je yang tak pernah nak pandang benda tu. Aku mengaku kan, aku bukan jenis yang ambil tahu pasal simbol ke, pasal reka bentuk ke kan. Asal cukup aku boleh bayar, udah, selesai. Tapi bila aku belik betul-betul, aku mula jadi tak senang duduk. Rupa-rupanya yang aku pegang ada cerita dia. Tapi aku yang buat-buat tak nampak. Yang buat aku lagi koyak, cerita tu sebenarnya cerita pasal kita. Setiap duit reteh dekat Malaysia ni, dia ada benda yang kita tak nampak sebab dia selalu lalu sepintas. Kalau hampa angkat reteh tu dekat cahaya kan, hampa akan nampak satu watermark yang ada nampak lambang agung. Dia juga ada benang keselamatan yang boleh berubah warna dia. Benda tu dicipta bukan semata-mata nak tahu dia palsu ke tak palsu ke kan. Bukan nak dibuat secara demo ni suka-suka. Dia sebenarnya ada warisan, ada darah dan ada keturunan dekat situ. Cuma kita ni buat-buat tak tahu dan tak nak tahu. Dekat situlah aku ni barulah sedar. Duit ni sebenarnya bukan untuk kita ni guna ni. Dan dia sebenarnya ada cerita, cuma kita ni tak nak dengar. Kat sini aku mulalah nak rasa bersalah. Kalau duit pun aku tak pernah nak ambil tahu kan? Apa lagi benda lain dalam hidup aku. Yelah, benda yang lalu, jenis lalu lepas tu sepantai kilas ni kan. Kita ni kejar angka je kejar nilai dia. Tapi sebenarnya kita lupa duit ni asalnya amanah, bukannya matlamat kita. Dan yang buat aku pelik lagi kan, simbol yang paling besar dekat atas duit tu bukan simbol kekayaan, tapi simbol tanggungjawab. Duit Malaysia ada tulisan halus sangat, micro text dia panggil. Mata ni, yo, nampak nak mampu? Tak nampak. Kalau hampa tengok sepintas lalu kan, sebenarnya hampa akan nampak satu nilai. Kalau kita tengok benar jelasnya, kita akan nampak satu cerita yang memang unik. Aku rasa kat situlah benda ni nampak bernilai dalam kehidupan aku. Sejak pada hari tu, setiap kali aku ni pakai duit, guna duit ni kan, aku akan teringat satu benda. Nilai bukan dekat kertas tu. Nilai ni sebenarnya cara macam mana kita gunakan dia. Kadang-kadang ada banyak orang duit banyak tapi dia kosong. Ada juga orang duit tak ada tapi hati dia lapang. Sebab apa? Sebenarnya kita ni sendiri yang bawakan situasi tu jadi macam tu. Hari ni aku memang tak nak cakap apa-apa lah kat hampa kan.
Cuma aku nak hampa bila balik rumah nanti atau bila hampa tengah lepak rest. Cuba hampa ambil satu keping duit kan. Tengok lama-lama. Bukan aku nak suruh kamu kira. Tapi untuk kita sama-sama sedar. Apa lagi yang dalam hidup kita ni kan. Yang kita hari-hari pegang. Hari-hari tengok. Tapi kita langsung tak pernah nak faham. Kamu apa Dah dengar cerita tadi tu? Tak ada jangan buat Dunia ni sementara, akhirat ni selama-lamanya. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Salam.